Laman utama The Maximizer akan kelihatan seperti ini. Jika anda log masuk menggunakan telefon ataupun tablet, anda mungkin tidak dapat melihat paparan menu pada bahagian kiri anda. Oleh itu, anda boleh menggunakan butang ini untuk pergi ke bahagian menu. Pada bahagian atas sebelah kanan anda dapat melihat profil anda dan dengan menekan butang ini, anda boleh mengemas-kini profil, menukar password dan e-pin serta log out dari akaun anda. Pada bahagian atas juga, anda akan dapat melihat announcement yang penting yang akan dipaparkan dalam bentuk banner. Manakala, 5 announcement yang terkini akan dipaparkan di bahagian ini. Anda juga dapat mengetahui tarikh announcement ini dibuat. Dan, anda hanya perlu klik pada ikon mata untuk melihat full announcement seperti ini. Untuk melihat announcement yang sebelum ini, anda boleh klik pada butang announcement di bahagian menu. Di bahagian kanan akan dipaparkan butiran mengenai maklumat akaun anda. Di sini, anda akan dapat melihat pangkat anda, jumlah e-point anda, baki e-wallet dan juga m-wallet, tarikh anda mula mendaftar, tarikh akhir maintenance, tarikh akhir upgrade iaitu dalam masa 45 hari selepas anda mendaftar dan juga tarikh untuk renew account. Untuk upgrade expired, sekiranya tarikh upgrade sudah lepas, bahagian ini akan hilang. Bagi renewal date pula, anda perlu renew account anda 30 hari sebelum tarikh yang telah dinyatakan di sini. Dan, kotak-kotak yang terdapat pada bahagian bawah merupakan link untuk anda menggunakan fungsi-fungsi utama pada bahagian menu. Anda boleh klik pada kotak-kotak ini untuk terus ke laman yang anda inginkan tanpa menggunakan bahagian menu di sebelah kiri anda.